Hai, selamat datang ke NY Channel, Motivasi Sihat. Di sini kita sembang santai pasal kesihatan mental dan fizikal. Sama ada korang tengah cari semangat baru, tips untuk kekal positif atau nak jaga kesihatan badan dengan cara mudah, channel ni memang untuk korang. So, let's go. Kita selalu fikir tak cukup tidur ni esok pagi letih je lah, kan? Tapi pernah tak terfikir apa sebenarnya yang berlaku dalam badan kita masa kita tak boleh lelap tu? Hari ni kita nak bongkar satu kaitan tersembunyi antara malam-malam tanpa lena dengan kesihatan jantung anda. Okey, jom kita mulakan dengan satu krisis global yang berlaku dalam diam. 87.2%. Cuba bayangkan, itu bukan nombor kecil. Ini data dari tinjauan kebangsaan baru-baru ni. Maksudnya, hampir 9 daripada 10 orang di sekeliling kita ada masalah tidur. Sama ada susah nak lelap atau kerap terjaga. Ini bukan lagi masalah peribadi. Ini dah jadi macam satu krisis kesihatan senyap. Jadi kita rasa letih, mengantuk. Itu je ke akibatnya? Apa kata kalau saya beritahu anda, kerosakan sebenar bukanlah pada rasa mengantuk tu, tapi sesuatu yang berlaku secara senyap, jauh di dalam badan kita. Dan inilah yang membawa kita kepada misteri utama hari ini. Para saintis dah temui satu kaitan tersembunyi antara tidur yang tak berkualiti dengan penanda kesihatan jantung yang sangat penting. Apa dia? Kolesterol. Jadi, apa kaitan kolesterol dengan semua ni? Jom kita tengok apa kata bukti-bukti sains. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, jom kita refresh sikit pasal kolesterol ni. Senang je, ada dua jenis utama. HDL, yang kita panggil kolesterol baik. Anggaplah ia macam lori sampah yang kutip kolesterol berlebihan. Lagi satu, LDL, kolesterol jahat. Yang ni pula macam kereta yang parking merata-rata sampai boleh buat jalan sesak dalam arteri kita. Dan inilah kaitan yang saya sebutkan tadi. Cuba tengok data ni, memang jelas. Kajian menunjukkan orang yang ada simptom insomnia, risikonya 108 kali ganda lebih tinggi untuk ada trigliserida yang tinggi. Dan kolesterol baik HDL tu pula 13 kali ganda lebih berisiko untuk jadi rendah. Ini bukan main-main, ini bukan kebetulan. Okey, sekarang kita dah tahu ada kaitan. Persoalannya, kenapa? Macam mana sebenarnya malam yang tak lena boleh kacau bilaukan tahap kolesterol kita? Jom kita siasat lebih dalam. Kita tengok apa yang berlaku dalam badan. Rupa-rupanya, bila kita tak cukup tidur, badan kita jadi huru-hara. Para saintis dah kenal pasti 3 dalang utama di sebalik kekacauan ni. 3 laluan biologi yang secara langsung memberi kesan pada metabolisme kita. Dalang nombor 1, hormon jadi tak tentu arah. Bila kita tak cukup tidur, badan kita rasa macam dalam keadaan tertekan atau stres. Jadi, ia pun lepaskan lebih banyak hormon kortisol, iaitu hormon stres. Bila tahap kortisol ni sentiasa tinggi, ia boleh ganggu keseimbangan lemak dalam darah kita. Yang kedua, sistem penggera badan kita pula overdrive. Tidur yang tak berkualiti ni akan cetuskan keradangan dalam badan. Bayangkan macam ada penggera kebakaran yang tak berhenti berbunyi. Keradangan kronik ni secara langsung akan ganggu cara badan kita proses lemak. Memang kacau. Dan dalang yang ketiga, ada kaitan dengan psikologi kita. Insomnia ni bukan setakat pencetus, tapi boleh jadi simptom kemurungan. Kaitan ni akan ganggu hormon melatonin dan serotonin, 2 bahan kimia yang penting untuk kawal mood dan tidur. Ini akan wujudkan satu kitaran ganas. Tidur makin teruk, metabolisme pun makin terganggu. Jadi, kita ada hormon yang kelam kabut, keradangan yang berterusan dan mood yang terganggu. 3 dalang ni bergabung dan menyebabkan kekacauan pada tahap lipid kita. Tapi, apa akibatnya? Apa kesannya pada jantung kita? Inilah dia, the heart of the matter, intipati isu ni. Rantaian tindak balas ni sangat berbahaya. Ia bermula dengan malam tanpa tidur, yang membawa kepada kolesterol tak sihat, yang menyebabkan arteri kita mengeras. Bayangkan macam paip air yang dah berkarat dan tersumbat. Dan apa kesudahannya? Risiko penyakit arteri koronari dan strok yang jauh lebih tinggi. Boleh dikatakan, ini adalah satu laluan terus dari bilik tidur anda ke bilik kecemasan. Satu kajian merumuskannya dengan baik. Dislipidemia akibat insomnia mungkin merupakan mekanisme penting untuk perkembangan penyakit arteri koronari. Maksudnya, kaitannya bukan sekadar teori, ia adalah satu laluan biologi yang nyata dan berbahaya. Okey, sekarang kita sampai ke bahagian terakhir dan yang ni ada satu plot twist yang mungkin anda tak sangka.
Kita tahu berjuta-juta orang di seluruh dunia ambil ubat untuk kawal kolesterol tinggi. Tapi, pernah tak kita terfikir, mungkinkah rawatan itu sendiri menjadi sebahagian daripada masalah? Ada banyak ubat yang boleh turunkan paras lipid, tapi jom kita fokus pada satu kumpulan ubat yang paling biasa digunakan, iaitu statin. Dan inilah twistnya. Kajian menunjukkan yang penggunaan statin itu sendiri ada kaitan dengan risiko gangguan tidur yang lebih tinggi termasuklah insomnia. Nampak tak ironinya di sini? Ubat yang kita ambil untuk selesaikan masalah yang berpunca daripada kurang tidur mungkin boleh buat tidur kita jadi makin teruk. Jadi, bayangkan kitaran ni. Mula-mula tidur tak cukup, kolesterol pun naik. Lepas tu kita ambil statin untuk turunkan kolesterol. Tapi ubat statin tu pula dalam setengah kes boleh buat tidur kita jadi lagi susah. Nampak tak ia berpotensi menjadi satu kitaran yang tak berkesudahan? Semua ini membawa kita kepada satu persoalan besar. Kalau kesihatan tidur dan kesihatan jantung kita ni sebenarnya berkait rapat, sangat-sangat berkait rapat, patutkah kita mula fikirkan cara rawatannya secara berbeza? Mungkin kita tak boleh pisahkan kedua-duanya lagi. Satu persoalan untuk anda fikirkan.